Sebetulnya petang ni kita hiking lagi kan. Petang ni aku balik kerja kan, tak tahu buat apa macam biasa, duduk rumah kan buat apa-apa, jadi aku keluar hiking kan. Hari ni aku seorang ni. Aku hiking kat apa ni, Getak Sanggui. Orang panggil apa tempat ni? Sky Mirror. Aku pun tak namai sini. Dia apa area-area kalau geng Mengai tu dia area sini panggil parking RM1. Tapi Sky Mirror tu dia di atas lagi. Aku first time main ni. Tengok-tengok jalan kan. Try cari tengok harap jumpa. First time main ni seorang tu. Oh, pokok ni daripada selalu ambil gambar tu. Oh. Dan ni mesin durian ni, tu durian pokok. Oh. Tadi aku tengok dalam video, dia ada kita lalu masuk dusun tau. Gelak dia macam. Kita masuk dusun, tapi kalau ada tuan dusun tu boleh minta beli kan, makan situ. Gelak dia macam. Loh, durian tu. Tengok jalan dia. Landai macam ni. Dia tak teruk sangat macam kita macam kopi bendera itu. Dia tangga dengan jalan landai macam ni. Jalan landai macam ni santai-santai sikit lah. Tangga letih sikit lah. Ok kan, kita tiba di persimpangan ni. Ni pergi parking RM1 ni. Pergi parking RM1, pop-pop Mengai. Geng-geng pergi Mengai parking RM1 lebih kat ni lah. Dia naik atas ni. Ada nak panah. Buat masa ni masih steady lagi geng. Sebab jalan ni kan landai kan. Geng. Wow. Pulau Kendi. Okey. Tengok dalam video tu dia suruh ambil kiri. Kita lah ambil kiri. Betul lah. Jam ni. Mana satu ni? Bos. Sky Mirror. Oi. Terus? Bawah? Okey. Simpan dia nak macam sama sikit lah. Aku pening sikit lah. Tak baik ada brother tu. Myanmar takut. Yang macam bedak oh. Best lah, main musim-musim buah ni best lah. Tak boleh makan pun ambil bau pun jadi lah. Oh, Pulau Kendi kan. Oh, ni satu simpang lagi. Ambil bawah. Betul lah. Tu dia pasang jaring tu. Ada orang tak apa, kita bertanya musim buah ni ada orang ramai dalam dusun. Tu betul ada nampak dalam video, nampak rumah tu. Rumah pekerja sini kot.
Mas, Sky Mirror. Sky Mirror sini ya? Oh iya. Oh, biasa geng masuk dusun. Walaupun dusun orang. Cantik. Oh, sana dusun sini best lah. Tuh. Oh, duye boh, duye. Balik kita tanya kat rumah tu, aku apek tu je. Boleh makan. Oh. Oh, cantik tempat ni. Angin sepoi-sepoi. Oh. Tu kan pokok buah apa? Buah pala. Kalau kat Pening ni banyak pokok buah pala kat mana? Aku tengok dekat apa, dekat Pantai Asin lah. Cina sana ada suka tanam buah pala. Buah jeruk tu. Santai-santai geng. Tempat ni memang syok. Jalan-jalan santai kan. Oh, pokok berdurian, buah tu asal macam boleh ambil lah, dekat lah. Pokok dia bawah. Pokok dia bawah, lepas tu dia naik atas tinggi kan. Oh, nampak macam depan muka tu. Buah elok tu. Montong lah. Ha ni geng, pokok buah Melaka. Pokok buah Melaka. Ramai tak tahu, tak pernah tengok pokok buah Melaka ni. Pokok buah Melaka dia macam pokok asam sikit. Buah dia buat jeruk okey lah. Siapa tak pernah tengok pokok buah Melaka. Tu dia pokok buah Melaka. Kadang-kadang orang Melaka sendiri pun tak tahu pokok Melaka macam mana. Aku nak tengok anak panah kali merah, tak jumpa lagi. Oh tu geng. Tu pokok tu bawah-bawah. Tinggi naik ke atas tu. Ni depan panggil ni apa, Rock Village Pening. Oh, cantik lah view dia. Rock Village Pening. Macam kalau kat Kedah tu apa, Kura kat Kura, Bukit Kura tak silap aku. Oh tu apa, anak panah, lambang anak panah dah. Okay geng, akhirnya kita jumpa lambang ni. Masuk ke sini ni. Okey geng, sekarang kita dah masuk laluan hutan dah. Dusun-dusun santai-santai tu dah habis dah. Akan masuk laluan hutan dah. Laluan hutan ni aku first time jadi kena tengok ni, ada dah lambang-lambang tu apa, tanda-tanda merah tu kan. Siapa kata kalau tak jumpa tanda merah tu patah balik kan. Ni baru masuk ni, jauh mana tak tahu lagi lah.
Tu ada panah-panah tu cantik tu. Ni kot. Tu nak panah. Okey, sekarang kita menurun tau. Tadi kita dah naik duduk belatai kan. Belatai dusun, atas bukit nampak jauh Pulau Kendi semua kan. Sekarang ni kita dah menurun dah trek dah. Tu nak panah lagi. Wow, silap aku tak bawa rod mengai. Aduh, pok cantik oh, ayak elok oh. Ayak elok oh. Wow. Mantap view. Sini kena merangkak sikit. Okey geng, kita akan sampai kat pantai tu. Tu pantai pertama tu depan kata tu. Kat situ. Kamera belakang sikit kot, tak tahu. Okey geng, jom. Lanjut. Oh geng, sini ada air terjun. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk geng. Kecil lah. Tapi okey lah kalau boleh lah. Sat nak isi air minum boleh sini. Okey, naik atas sikit. Hutan. Ada laluan juga sini. Tak. Sini ada lagi air terjun. Cantik. Dia. Geng, aku tengok dalam video dia kata mai sini dia kena pakai geloh getah tu kan. Sebab apa geng? Ni sebab ni aku duk tengok dari tadi ni. Pokok-pokok ni geng. Jangan hampa pipak pegang tu dah payah. Dia punya selumak susah nak keluar. Siap bernanah di tanah tangan tu. Ni. Di kanan ada geng. Kena hati betul-betul ya kalau kita tak pakai geloh. Aku tak pakai pun geloh. Tak ada nak pergi beli. Last minute dia fikir nak main terus ya. Okey geng, kita nak turun kat pantai ni. Jaga-jaga licin sikit sini.
Okey. Oh, ni pun boleh mandi ni, banyak ni. Okey geng, kita dah sampai ke pantai pertama. Ni geng. Lepas tu nak ikut mana? Kena cari dulu geng, kena cari dulu laluan naik dia tu. Oh, belah sana aku rasa. Pakai pun. Tadi kan. Baunya sebab itu. Oh, pasal dah lembut gila ni. Memang sedap lah ni. Nasib baik tempat ni jauh pada jalan utama ke tidak, orang ramai ni spot ni. Syok. Pantai dah sedap ni. Ada ramai tadi ni. Oh, ni naik ke sini ni. Geng, selamat datang ke Sky Mirror. Getak Sanggoi, ni dia. Tuh. Nampak biasa geng, tapi itu sebab dia kita angle kamera tu yang buat dia nampak cantik tu. Kita try tengok lah. Pulau Kendi dah tak nampak dah. Dia nampaknya kalau Pulau Kendi tak nampak tu maknanya dia sini dekat, dia nak menghalau. Sebenarnya tempat ni dia menghalau ke, kalau terus kita tembus ke balik pulau betul. Tapi jauh lagi aku rasa. Tak ada dulu kan. 45 minit geng, non stop 45 minit. Jalan terus. Alhamdulillah. Sampai ya. Okay geng, kita try lagi. Try lagi. Sama. Okay geng, aku pun relax santai ni nak balik ni. Okay, sebelum balik dah sembang-sembang pun tu. Alhamdulillah geng, sejak aku gunakan jus herbal hutan ginseng kan, stamina kira okey lah. Aku main tadi 45 minit lah. Aku tengok dalam video dia kata dah sejam lebih kan. Aku jalan non stop kan, jalan. Memang jus herbal hutan tu bekerja dengan baik ya. Lagi lama jalan tu lagi steady, lagi lama jalan lagi steady kan. Lagipun track dia kan landai kan. Ada turun naik sikit-sikit lah. Tapi okey lah 45 minit untuk first time lah kan. Tapi badan sedap lah, sampai pun relax kan. Rasa dia tak pahit nak jalan ni. Tapi alhamdulillah kan, jus herbal hutan tu bekerja dengan baik lah. Dia kata stamina kita ni lambat pancit lah. Aku guna alhamdulillah. Untuk orang kata apa, untuk orang-orang yang kerja-kerja berat ya, yang kerja tak berat, kerja relax office pun tak berpeluh pun apa pun jaga-jaga juga kan. Sebab kita kadang bila tak keluar peluh sangat ni pun susah juga kan, dia akan main penyakit lain pula. Tapi dia jus herbal hutan ni, ginseng ni, dia kalau kita amalkan dia baik lah untuk darah tinggi, kencing manis, bagus lah untuk kita kena amalkan lah kan. Jangan setakat minum sekali, dua kali tak rasa apa tu kita tinggal, tak boleh lah. Kita kena amalkan. Dan jus-jus herbal hutan ni, akar-akar kayu tradisional ni kita kena amalkan kan. Kita tak boleh minum sekali, dua kali lah. Tapi kalau untuk stamina tu kita minum tak dah habis botol, minum siap dah rasa dah stamina tu memang okey. Tapi untuk penjagaan kesihatan ni kita kena amalkan. Kebanyakan orang-orang muda kita zaman sekarang ni dia tak percaya sangat benda-benda macam ni. Dia lebih kepada perubatan moden kan. Macam dulu aku pun macam tu juga. Aku pun
tak yakin ingat benda ni kan. Dia apa benda kat rayuan, tapi bila try sekali dia rasa macam aura tu lain ni. Dalam diri hang tu aura tu lain tu. Stamina hang, langkah hang tu rasa lain. Memang padu lah, memang rasa lain lah kan. Ni balik kerja pun boleh main hiking lagi. Alhamdulillah kan, nikmat kesihatan tu kita rasa tu, alhamdulillah kan. Tu yang aku sure kan tu, hampa kena cuba benda ni. Tak kira lah kerja berat ke, kerja tak berat ke, untuk penjagaan kesihatan penting lah kan. Dengan harga yang macam murah lah, murah tak seberapa tu kan. Berbandingkan kita macam apa, kita mencegah lebih baik daripada merawat kan. Bila masuk time rawatan tu penyakit lain main, rawatan tu ada kos dia dah kira lain lah. Penjagaan tu pencegahan tu dia lebih jimat kan daripada rawatan. Tu lah. Apa kena try kan, wajib try kan. Lepas ni aku nak hiking mana pula aku tak tahulah. Jom aku nak gerak balik dah. Kangku apa dah. Okay. Kita balik tengok durian pula kat tepi tu. Sekejap tadi aku masuk tepi tengok ada durian ni. Macam syok lah, ada geng Myanmar tu kan. Tanya sebiji dua kan. Biji pun cukup lah, makan situ jadi kan. Tengok agak ada mau jual. Jom. Buah hutan ni. Buah hutan. Buah apa ni? Macam sedap lagi. Jalan turun balik ni kita santai-santai sikit lah. Oh tu Pulau Betong tu. Pulau Betong tu. Nampaknya tempat yang kopi tu tak jauh lah dengan Pasir Panjang. Bos, mau beli makan satu biji boleh ya? Bang, Boleh ya? Oh, ni semua tak okey ya? Ni tak okey ya? Okey. Okey ya. Kau dah isi. Oh. Tenang, hendak banyak dah boleh turun. Boleh pilih ya? Boleh. Boleh ya? Mana okey bang? Abang tunjuk saya. Mana okey? Ni okey ah, situ pun okey ah. Oh, ini besar sangat tak mau. Makan tak habis. Ini boleh kot. Ya, baru. Pisau dah, Pak? Pisau. Belakang. Okey.
Ni kampung punya. Ya. Oh, kampung pun banyak cantik oh. Mau duduk sini. Tepi. Onyo. Eh. Saya pergi sana tadi. Sky Mirror. Oh. Keras apa? Nah, mana dia? Kerat. Ada opsi? Tahu ke ya? Ini opsi? Ini. Hah? Keras mari sini maka. Sini. Belakang sana keras ya. Baru. Ini buat apa nih? Sambung juga. Buat tempoyak ini ya? Ikan kuih. Oh, ini okey. Nampak? Tengok. Okey. Tepi. Pakai cara. Dia cium ah. Tepi. Dia makan ni. Dia makan ah? Dia makan ah? Makan. Makan oh? Buah banyak oh. Ini tar buah banyak oh. Okey geng. Jumpa duit geng. Dulu ingat masa budak-budak dulu kan. Masa budak-budak dulu kalau kita jalan-jalan kat orang tua-tua cakap kalau kita jalan kat tepi hutan ke jalan-jalan sunyi kita jumpa duit kita tak boleh ambil. Sebab orang tua-tua dulu kata dia tu umpan. Umpan ni kan umpan tu raya kata. Lepas lah kata umpan tu raya kalau kita ambil tu balik tak kena. Mitos satu cerita orang tua-tua dulu. Tak jauh kan. Jalan ni memang syok ni landai sini. Santai-santai lah. Ada burung ni. Burung apa tu? Cantik lah. Oh. Kepala putih kan. Tak nak tengok burung ni kan. Betul-betul burung hutan ni. Nampak? Oh, terbang lah. Banyak ekor. Tu dia main ke bawah pun dah. Oh, burung murai batu pun dah bunyi tu. Oh, tu. Murai batu. Ni hutan balik pulau ni. Luas juga ada sampai ke Teluk Bahang sana kan. Tapi dia kebanyakan hutan dia bersendirian lah. Semak-semak macam ni.